Rahman pada kata wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله العظيم. Allah Ta'ala mencerita lagi berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Lepas pada disebut itu asyamsu wal qamaru biusban. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita matahari, bulan. Kita tahu perjalanan matahari, perjalanan bulan dengan cara yang teratur. Dengan cara teratur. Tengok orang pergi ke laut. Tahu bulan, tahu dengan hari, ada ikan, tak ada ikan. Ni hari ni ikan banyak. Lusa tak ada ikan. Tu semuanya kelebihan adanya matahari bulan. Kalau kita mengaji kitab, satu kitab nama kitab Rampai-Rampaian. Ada? Tak ada jual kedai ni. Orang lama ada. Ada? Nak water stay. Tu. Rampai-Rampaian. Mana? Kalau kita kata hari 12 hari bulan contohnya. 12 hari bulan. Orang panggil bala tu turun di hutan. Pak orang zaman dulu. Hari ni nak berjalan dalam hutan. Hari ni 12 hari bulan tak lagi. Sebab 12 ni bala turun di hutan. Ya elok gigi hari 13. Tu keedah dia ada. Ada. Hari ni hari 14. Hari 14 bala turun mana? Bala turun bukit. Tak lagi bukit. Hari ni hari 14 tu. Hari 8 hari bulan. Hari tu bala turun di air. Turun di air. Maka hak sakut paut nak pergi laut, nak pergi dalam sungai. Tu dia ok dulu. Ok esok 9 hari bulan. Tu ilmu dia. Kalau 12 hari bulan, bala turun ke kapung. Makna hari tu nak pergi Penang, orang yang gigi. Kalau pergi Penang, ada kata, obat tak terima. Itu ada kata. Kena ngaji hukum adat pula. Hukum akal dah. Hukum adat. Dah mau kata ngaji mana ustaz? Kena ngaji hukum adat pula. Tak kebiasaan pula. Berlaku tajribat. Dia panggil. Dikaji oleh para ulama, hukama. Lepas tu Tuhan sebut dalam Quran. Yu'til hikmah yasha. Diberikan ilmu hikmah ini kepada siapa yang ia kehendak. Ada orang pandai ilmu matematik. Ada orang pandai ilmu kedoktoran. Betul? Ada orang pandai ilmu bomo. Tu. Dia tahu kayu ni bergiar, kayu ni bergiar, kayu ni bergiar. Kalau pak orang puang, dia boleh kapal sesa. Mana? Bibi luah lagu ni. Bibi nipis lagu ni. Tapi aku tak boleh kabur hari pasal ni. Semualah kita rampai-rampaian. Tebal tu. Kita jauh je. Kita orang zaman dulu. Yang ambil pada kita Arab. Hidung lagu ni. Hidung macung hari ni. Dahi luar. Dahi spek. Lepas tu kita tengok. Boleh tengok pakai dalam dia. Dia tahu. Tu cerita bak je lah. Tapi nak cerita katanya. Kelebihan matahari ni. Sebutlah kitab dia. Sebutlah kitab dia. Kalau 14 hari bulan. Bala turun dia orang alim. Ingat dia orang nak atas anak ke sekolah ni. Nak atas anak di tafi, nak atas anak di pondok. Kalau 14 hari bulan, Qamariah, jangan jatuh. Sebab hari tu bala turun di Tok Guru. Kalau kita jatuh, sebuah kanak, kita kata guru tak jadi anak kita hari tu. Itu bala jatuh di Tok Guru. Tu ada lagi lama nak cerita tu. Tu biarlah tu kena ngaji semula.
Tu bala turun di raja. Tu tak boleh temu. Kalau temu raja tak ada munafaat yang panggil. Kalau kita nak hajak benda tak jadi hajak. Tu kalau hari-hari bala. Kita ada setahun ambil daripada Tok Guru ambil pada Syekh Haji Mahir. Haji Mahir Kelendar seorang satu. Hari ni bercahaya. Hari ni nahas. Bulan ni bulan bercahaya. Berapa hari bulan bercahaya? Berapa hari bulan nahas? Berapa hari-hari bulan gelap? Ya ada belakang bulan gelap, bulan bercahaya, bulan apa dia. Betul orang dulu buat rumah ya kira. Buat rumah ya kira, nak buka kedai ya kira, nak menikah kahwin ya kira, tapi bercerai tak kira. Betul. Nikah ya kira hari bulan tu hari bulan ni, bercerai dia nak marah cerai tolak 13 bahar dia. Nak marah sangat nak beranak dia. Terbaik. Sambung ayat hari ni wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Qala ta'ala wa aqimu. Tuhan kata. Dan mendiri oleh kamu akan timbangan itu dengan keadilan. Ni berat ni. Tuhan suruh kita buat adil. Adil ni bagi payah sekali ni. Bagi adil ni. Adil bagi tengah-tengah. Belah ni tak, belah ni tak. Atau adil. Adil pada diri kita sendiri. Adil pada isteri. Ni orang pesen ada bini 2-3. Orang ada 2-3 bini. Dia kena buat adil. Tengah ngaji bak dia. Menikah boleh belakang 2-3 paksa dia piti. Tapi dia pilih hak muda, tak adil dengan hak tua. Tu jadi takut nak menikah 2-3 tu. Orang alim, dia mau kata guana ustaz. Orang dia balori mudah menikah 2-3. Dia babak. Bukan semua lah. Tamtah 2-3. Bodoh-bodoh nikah 2-3 ustaz. Tapi Tok Guru tak menikah. Dia buat sembah bodoh gitu ya. Tanya je Tok Guru memang. 2-3. Tok Guru dia berasa takut. Takut mana? Takut nak buat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau mu berasa bimbang takut nak tak boleh nak buat adil. Tuhan kata mana? Wahidah. Mu ambil. So sudah. Piti boleh buat tapi takut tak boleh nak buat adil. Sebab tu kata apa? Tuhan kata wa aqimul wazna. Diri oleh kamu akan timbangan itu dengan keadilan. Katanya sahabat Nabi namanya Qatadah. Dia kata apa dah? Adil oleh muhai anak Adam. Anak Adam ni masuk kita semualah. Seperti yang engkau suka orang berbuat adil atas engkau. Mana? Kita ni suka ke tak orang buat adil kita? Suka. Tak ada orang suka buat azalim pada kita, tak ada. Semua manusia ni suka orang buat adil pada kita. Bila begitu, bila kita menghukum ke orang lain pun, kita kena buat adil kita dengan anak kita pun kita kena adil. Kena bagi biar adil. Adil ni bukan sama 10 ya, sama 10 ya. Makna biar kena pada tempatnya. Bini tua 25 ya sehari. Bini muda 10 ya. Sebab dia tak ada anak lagi. Hak tua ada anak banyak perkara kerja dia. Ni dah. Hak muda 100 ya sehari. Hak tua 5 ya. Itu tak betul. Bakpo hak 5 ya. Dia tua dah. Hak muda, dia muka yang baru. Nak beli becu, bedak. Tak boleh. Kata fa'adilu baina auladikum. Kamu kena buat adil di antara kamu. Kama tuhibbu ayyuwaffa laka. Sebagaimana kamu suka ada orang buat adil pada kamu. Fa innal adla salahun nas. Karena adil itu ialah kebaikan manusia. Semua manusia suka kepada adil. Bila jadi pemimpin, belah nu kita bui, belah ni pun kita bui. Tak ada kira cak hijau, cak biru, asal nama rakyat. Itu baru adil. Payah weh. Molikkan kita ni kak, dah jadi pemimpin kak. Kroni, hak kroni, bui banyak.
Hak bukan kroni takwil langsung. Tu berat di akhirat besok lah tu. No. Hari ni tak apa tak nampak lagi. Di akhirat besok dia reyok jalan. Apa reyok jalan weh? Kerana atas dunia dulu jadi pemimpin tidak adil. Sebab itulah seberat-berat juga azab di akhirat. Orang jadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Sebab itulah orang yang paling cepat masuk syurga juga. Yang mana besok hari dia buat adil kepada rakyat. Dia menghukumkan orang lain seperti dia menghukumkan diri dia sendiri. Kalau dia hukum dia susah, dia pun susah. Kalau dia hukum atas dia tu senang, maka dia hukum atas rakyat pun kesenangan juga. Itu orang panggil setengah daripada kelebihan orang jadi pemimpin. Itu tersebutlah surah Al-Waqi'ah. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Wa qalilum minal wa qalilum. Ada wa qalilum. Sullatum minal wa qalilum ini pan. Allah lupa dah. Dalam surah Waqi'ah tu. Sedikit sangat umatmu ya Muhammad. Hak banyaknya umat-umat yang dulu. Tapi bahasa panjanglah. Nak cerita kata orang yang buat adil. Kemudian sambung lagi. Qala ta'ala wala tukhsirul mizan. Wala tukhsirul mizan. Dan jangan kamu kurang akan timbangan. Ni banyak nas. Kata orang jual kedai bucik, kedai apa, kedai kain, kedai apa dia pun. Tu yang besar yang pertama, wala tukhsirul mizan. Dalam ayat tadi waqimu tu ulama dia bahas bagi tu. Satu daripadanya nak cerita waqimu nal qisti, dirikanlah kamu dengan semaya tu dengan cara yang betul. Tu aqimu juga tu. Ai aqamas salah. Makna kita mendirikan semaya dengan cara yang betul. Rukun dia, syarak dia, dua perkara tu penting. Sunat tu tak apalah kalau tak buat pun tak jadi kebatal semaya, tapi makruh. Tapi dua perkara tu penting dalam semaya. Rukun dia, syarak dia. Kalau semaya paling mudah sekali, semaya hak sani, main-main. Pak takbir, Allahu akbar. Tak, rokok tak ada, sujud tak ada. Orang tanya budak, dia tanya ustaz. Tanya orang pocik-pocik. Dia apa main-main tak ada rokok sujud. Tak boleh kalau rokok sujud ke. Takut jadi kita duk sujud pada mayat, pada makhluk. Itu menunjuk kata semaya-mayat ni semata-mata doa kepada Allah. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala apung dosa si mati. Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlahu. Tak apalah huha pun. Bagi orang mengaji nahu je naklah huha tu. Hu bagi laki-laki, ha bagi perempuan. Tapi dalam masa berdoa, kalau salah hu ke ha ke, sedangkan mayat tu perempuan, kita kata Allahumma gfirlahu, sah di segi fiqh, sah tak ada masalah lah. Tak seduk balah lah. Allahumma gfirlahu. Mayat tua tu. Allahumma gfirlah. Ada apa? Di segi nahu tak betul. Di segi fiqh sah. Sebab maknanya ya. Apalah dosa? Nyo. Batu mari di lurah Melayu. Nyo tu serupa ya. Nyo laki dengan nyo perempuan. Tapi ngaji bahasa Arab. Kalau nyo laki, hu. Kalau nyo puan, ho mata dua butir. Tu dah. Ya bahasa Arab ya beza. Ka. Dah. Assalamualaikum. Ka lelaki. Assalamualaikum perempuan. Kenapa? Adak dia ada. Adak gua ada. Hak lelaki duduk atas. Hak puan bawah. Pandai tu pun. Peseng. Kalau mu tukar balik. Tu balik. Tika. Ada leh. Orang puan kata tukar ada leh. Orang lelaki ka situ. Orang puan ki situ. Tengok kita baca surah Maryam. Ki semua. Kenapa ki? Maryam. Tuju kepada Maryam. Itu segi ilmu Arab. Baiklah. Jadi kena tunaikan solat dengan sempurna. Kemudian ayat sunya
wala tukhsirul mizan. Jangan kamu kurang akan timbangan. Dua makna. Satu makna apa dia? Kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi lah. Dia kata, jangan kamu kurang akan timbangan kebaikan kamu pada hari kiamat yang menyebabkan kamu tu rugi, kata Imam Qurtubi. Mana atas dunia ni kita kena timbang dah amalan kebaikan kita. Bimbang takut di hari akhirat besok, timbang-timbang sikit. Bila sikit, masa itulah kita akan rasa kerugian yang amat berat. Sebab tu dipanggilkan hari kiamat, Yaumul Hasrah. Hari kerugian. Dia panggil hari kerugian. Hari rugi dah. Orang kafir, dia berasa rugi kerana tak beriman. Orang mukmin, dia berasa rugi kerana dia melihat amalan orang lain lebih banyak daripada amalan dia. Itu rugi. Lepas tu kata Imam Qurtubi, makna jangan kita mengurangkan timbangan kebaikan. Kalau boleh, kita nak banyak semua. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Bukan kata nak puasa saja dak. Dah bertambah lagi ibadat-ibadat lain. Ibadat baca Quran, ibadat bersedekah, ibadat zikir, ibadat selawat kepada Nabi. Ibadat buatlah mana-mana kebajikan. Itu kepada mak bapak kita, pada isteri dan sebagainya. Asalkan buat kebajikan yang boleh menyebabkan kita ni bertambah kebajikan kita untuk ditimbang pada hari kiamat. Satu makna ditafsirkan oleh Imam Qurtubi. Tapi kebanyakan ulama ditafsir dengan makna jangan kamu kurang akan timbangan yang disebut oleh Allah dalam surah mana? Wailun lil mutaffifin. Celaka. Ada ulama sebut nama celaka. Ataupun orang panggil satu wadi, satu lembah yang dalam yang Allah sediakan bagi orang-orang yang jual menimbang tak betul. Jual kain suka tak betul. Juallah apa pun cara yang tak betul. Berlaku di zaman Rasulullah SAW. Bila Nabi berjalan di pasar, Nabi tertengoklah buah tu basah. Bila buah tu basah, Nabi tanya, ni apa basah ni? Kata dia kena hujan ada apa ingat kamu jiru. Nah, sebab kadang-kadang bila kita jiru benda tu, air tu ada dalam benda tu. Bila kita timbang, bila timbang berat kurangnya. Berat. Berat. Tu jadi wailun lil mutaffifin. Dia mau ceritalah. Setengah daripada nak berat timbang buah sawit. Sebelum sampai kat nimbang tu, sembuh air dulu. Sembuh air. Biar air tu banyak dalam buah. Pergi timbang, dia berat. Masa beli, tak ada air. Masa pergi timbang jual. Itu biasanya orang jual tak betul. Dia pun kata, orang getah. Dia buat pasir pun ada dalam getah. Buat pasir dalam getah tu. Apa pasir getah? Zaman dulu, hamba biasa noreh lah. Dengan ayah dulu kita biasa noreh. Yes. Nak pandai bumi lagu tu lah. Bumi ni asal dia buih. Supaya getah tu lah, pok getah tu. Belum jadi pok getah tu, dia cair lebih air tu. Bila gitu kita bubuh apa? Bubuh cuka. Lama tu jadi toko, jadi pok getah. Lagu tu bumi jadi pok getah. Lepas tu kita apa? Ada mesej, kita pun lenyek. Jadilah orang panggil getah keping. Tu bumi tu macam terhampar lagu tu lah. Asal stoko, apa tu terhampar. Jadi setengah-setengah nipu tu, ia bubuh getah. Ia bubuh lah benda-benda. Nak jadi berat masa menimbang. Tu wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurang sukatan dan timbangan. Allazina izaktalu. Apabila dia menerima sukatan, makna dia beli barang orang lain.
Yastawfun. Dia minta sempurna. Ha, molek. Ha dah. Sekalo. Jangan kurang. Sekalo. Lebih tak apa. Ha, tang dia beli dengan orang. Tapi, wa iza kaluhum awazanuhum. Bila dia jual kepada orang lain, yukhsirun. Dia mengurangkan timbangannya. Bila masa dia jual kat orang lain, dia kurang. Masa dia beli, dia nak betul seling sungguh. Ni berlaku di orang Madinah. Tu kita tengok dalam tafsir Wailul Mutaffifin lah. Berlaku di orang Madinah sebab dia suka pada jual barang dengan cara menipu. Bila Rasulullah sapalah ayat ni, turunlah ayat Wailul Mutaffifin. Kata setengah ulama, ayat ni lah mula-mula turun di Madinah. Wailul Mutaffifin. Bila turun ayat ni, hebat tak hebat orang Madinah, mulai daripada tu orang Madinah tidak lagi menipu dalam jual beli sehinggalah hari ini. Sehingga hari ini. Dan insya-Allah sehingga hari kiamat. Itu hebatnya Allah Ta'ala beri kepada orang Madinah. Dia tak menipu. Kalau nipu juga demo gitu bukan orang Madinah tu. Orang cak lain, negara lain tu jual. Kalau orang Madinah betul, mengikut tafsir Futuhat Jamal, dia tak menipu siapa kali ni. Kalau kita tak menipu. Itulah hebatnya. Betullah kita orang berjual, nak barakah, jangan menipu. Ya, kalau ada cacat celah, kena khabar. Jual kain, kena khabar. Ni ada cacat ni. Sehingga kan, kita jadi orang tengah. Orang tengah apa dia? Orang tengah nak menikah. Ya, Said nak menikah dengan Fatimah. Jadi kena ada Allah pada orang panggil orang tengah. Orang tengah tak kalau nipu, tu Allah Ta'ala lanak juga. Dia cerita ke Said, beres. Timah comel, memang comel, lawa. Nombor satu, kelak tak. Bila menikah tu, tu. Dia kena cerita. Sebab itulah, bila nak kahwin, tu orang puas kat mana, warak tak mana pun, dia kena buka muka dia. Sebab tu tepat tilik lah. Tepat tilik tu muka. Pas tangan dia pun kena buka. Sebab nak tengok kuru ke gemuk. Kalau kuru, cia di mana? Cia di atas panggil. Atas kuru tangan ni. Kalau kuru tangan tu gemuklah situ. Kalau kuru tangan tu kurulah situ. Gitu. Ya sipir dia ada. Syarak itu ada sebab ada hikmah. Kalau gelak situ, gelaklah. Kalau kuru tangan tu gelak ya. Kalau muka tak boleh percaya, tipu. Muka tipu. Memang comel. Ada. Eyeshadow. Bedok ni bubuh. Allah lawa. Tamu-tamu tengok gambar pula. Gambar pula kau nipu. Kamera gemah harga 4,500. Ada. Aku pukul dah gambar aku sendiri. Comel lotek. Ada. Comel lotek gambar kita. Buat tak apa comel tapi tengok gambar Allah. Kejut kita. Tak boleh bubuh dalam gambar Allah. Bahaya nipu. Tengok kata ustaz nipu. Nak ayat kata tu tak apa comel. Betul kalau orang lelaki jangan ada bodoh tipu kena tipu dengan gambar orang puan. Ada. Tu wala tukhsirul tu kata wala tukhsirul mizan. Jangan kamu kurang akan timbangan. Ingatlah orang jual jangan nipu. Tamu-tamu bulan puasa ni. Jual dengan betul. Barulah kita berkat dunia dan akhirat. Betullah kata Nabi, seberat-berat juga di akhirat ialah suami yang cari harta yang haram, belanja kepada anak isteri. Semua dosa tu dia kena pikul di hari akhirat wal'iyyazabillah. Bekas sebenarnya tu lelaki dah. Kita baca dah sini dulu. Bak ke dah? Sebelum Ramadan. Ya, kita muhimmah. Ada malam Rabu tu malam. Kita muhimmah. Berat tanggung dengan tu lelaki ni. Tanggung dengan jadi suami. Baik. Qala ta'ala. Wal arda wada'aha lil anam. Dan telah menghantar ia Allah akan bumi ni. Ataupun kita kata wal arda wada'aha. Dan bumi itu telah hantar akan oleh Allah terhampar. Ya bumi ni Allah letak dengan cara terhampar. Terhampar. Kalau tidak terhampar kan, semua bukit gunung ganas, kita nak buat rumah pun payah. Tengok kita kalau beli rumah
Tanah biasa bukit buka. Panggil jen tolak. Nak apa plaza, apa keh ke apa dia. Nak sama. Kenapa? Nak buat rumah. Tu kan. Allah wada'aha. Allah letakkan bumi ni lil anam. Bagi munafaat kepada makhluk, kepada manusia. Dan juga jin dan juga manusia. Tu nikmat lagi tu. Nikmat Tuhan kita. Tuhan kita apa dia? Bumi. Bumi pula terhampar. Terhampar kata. Tak ada kata kocok situ, kocok sini. Kalau Tuhan kepada kita bumi. Wak rumah betah kocok, wak betah kocok, wak betah kocok. Kesian kita. Bosiak utuh. Bosiak utuh. Ni Alhamdulillah. Tetapnya bumi. Tetapnya bumi siapa tak? Tak kocok, kita boleh ambil manfaat. Bawa kereta boleh dapat manfaat. Bawa lori ambil manfaat. Duduk atas jalan raya. Itu semua daripada nikmat Allah. Nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Siapa kita ni? Tidur punya nyok. Kalau tidur betah kocok. Betul-betul kocok. Supaya duduk atas lori. Lori buruk. Allah tak juga tidur kita ni. Ni dak senang ya kita tidur. Tidur sore pun senang. Tidur dengan bini pun senang. Bumi. Asalnya bumi ni ya kocok. Bila ia kocok, lalu Allah Ta'ala pun jadikan bukit gunung ganda. Letak bukit, letak gunung, senyap bumi. Senyap di bumi. Maka tanda-tanda kiamat mana? Orang akan buat paku-paku bukit pula. Situ sodok, sini sodok. Tak lama bumi pun kocok semula. Tu tanda-tanda kiamat. Tengok kita ni buat rumah. Sodok bukit. Orang tu pesing beli tanah. Cerong, nak tanah. Kena buat bukit. Orang pesing tanah bukit. Nak buat rumah. Kena buat bukit. Lama. Tak ada bukit. Tak ada gunung. Sodok habis ke demo. Tu jadi panggil tu panggil sini. Rotoh situ, rotoh sini. Kenapa? Karena kita pakat dek buat paku dia. Paku bumi ialah apa dia? Bukit gunung ganda. Begitu juga paku dunia ni. Paku agama ni pemimpin yang adil. Orang fakir yang berdoa, fakir yang tawaduk, fakir yang sabar. Selagi mana ada fakir yang sabar, comel lagi dunia. Selagi mana ada ulama yang beramal, comel lagi dunia kita. Selagi mana ada pemimpin yang adil, comel lagi. Selagi mana ada orang tua yang rokok dalam masjid. Kalau habis belakang ada pemimpin adil pun tak ada. Orang tua rokok pun jadi bengong habis. Tak mari sejik habis dah. Tu. Orang pakir pun jadi bengong dah. Pemimpin pun tak ada adil dah. Masa tu dunia kita jadi rosak binasa. Tu rosak binasa. Ni beruntung lagi. Ada set-set tua duduk rokok dalam masjid. Qala ta'ala. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Fiha kata Tuhan. Dan ada padanya bumi ni. Bumi yang kita duduk ni lah. Buah-buah kayu. Fakihah. Fakihah ni orang panggil. Jenis pokok kayu, jenis buah-buah kayu. Yang apa dia suka dimakan. Bijian ni ada dua. Satu orang panggil. Buah yang pesen kita makan. Wak suka ialah. Ada pesen buah yang kita makan untuk mengenyang. Bila disebut kata fakihah, kena kepada buah yang pesen makan suka ialah. Mana makan suka? Wah, deriang. Kena? Tak ada orang makan wah deriang pasal kenyang tiap-tiap hari. Bangun pagi deriang, tengah hari deriang, malam deriang. Naik darah tinggi dia. Makan wak suka-suka. 100 hias putih beli. Setahun sekali je. Tu. Nukar pengondah semua segera. 100 hias putih. Ambo nak makan beli. Berapa hias putih? Kita beri ke ustaz 100 hias. Orang lain 125 beli. Ustaz 25 hias korang. Alhamdulillah. Untung je buat jadi ustaz. Makan buah hias 100 hias putih. Sekali tu je beli. Tak beli semua. Ada piti. Tapi teliu hangat nak makan hias sedap ni. Yang mau kata isi kuning. Sedap sungguh. Sedap sungguh. Tak bagi dah ke orang lain.
Nak kesal diri. Tu. Nak kata fakihah. Tu hawi. Dan pokok-pokok kurma. Tu. Buah rutab. Tu wan nakhlu. Wan nakhlu ni pokok tamar. Pokok kurma. Nah, yang ada ampunya seludang. Tepat mayang tamar. Dia panggil zatul akmam. Pokok tamar ni pasien dia ada seludang. Dia ada mayang pokoknya dah. Kita sini pokoknya nak jadi ke buahnya tu dia ada apa dia dulu? Dia ada mayang, dia panggil mayangnya. Lepas pada mayang pecah tu tubik butiknya. Lepas butiknya, nyo muda, nyo tua tu. Support dekat tamar. Dia panggil zatul akmam. Orang Arab suka lah ni. Kita baca saja. Ya tak faham kadang-kadang. Fiha fakihatun. Padanya bumi tu hawi nikmat kada fakihatun. Buah-buah. Buah lasak, buah riau, buah sepedak, buah tu. Dah ada tu kita cerita mula tu. Bila kita tengok tu Allah. Masya Allah sukanya kita kepada nikmat tu. Nikmat Tuhan bagi tu. Wan nakhlu. Dan pokok tamar. Orang Mekah lah. Sebab kita hari ni tak ada pokok tamar ni. Ada tanah saja. Buah tak ada. Buah kena beli. Lepas tu kita cerita awal-awal puasa. Sunat kita buka puasa dengan buah rutab. Rutabatin. Dengan beberapa buah buah apa dah? Biji rutab. 2, 3, 4 butir buah rutab. Tak ada rutab. Kita buka dengan buah tamar. Tak ada buah tamar. Buka dengan air. Tak ada air. Buka dengan jimuk. Takut dia mutak. Ingat lagi Pak ni. 3 hari dah memula dah. Ingat lagi. Tak ada buah tamar. Buka dengan jimuk. Tak apalah. Jangan ada cucu siap. Dua orang tu buka puasa. Ada orang lik. Anak tak ada. Anak duduk luar belakang. Hak tu duduk rumpuh. Hak tu duduk situ sini. Jangan memuh dia ya lah. Ada buah tamar mah gerai lama dah ni. Dah tak di ke gerai. Maka buka bismillahirrahmanirrahim. Tu baik dah. Tu baik. Sikit lagi. Wal habbuzul asfi warraihan. Tuhan tak bagi lagi nikmat ni. Tuhan bila dulu ni. Wal habbu. Dan biji-bijian yang ampunya jerami. Bijian yang mempunyai jerami. Apa dia weh? Seperti padi. Tu nikmat kita. Kalau tak ada padi, kalau tak makan nasi, jawab dia. Beras mahal ke beli ke mana-mana pun. Dah, pemimpin kerja dia dah. Nak guana. Dah, mari seorang mahal. Hari tak ada ni pun. Gatiak lain pun. Nurung tak ada. Dah. Tak ada PMX. Mati PMX. Dah, jatuh belepok PMX. Naik Tiga puluh tahun lah Allah. Naik lain. Rasa pun mahal juga. Nurung tak ada. Kau naik. Berapa tanda kiamat ada? Tanda kiamat ni, satu daripadanya, harga barang keperluan asal. Naik. Turun tak? Hak dia kata turunnya, susu getah yang turun sama tiap-tiap lagi. Mahal dah. Ujak turun. Barang tak naik. Ada barang gitulah. Naik kau tinggi. Wal habbu. Biji-bijian yang ampunya jerami. Yang sebut oleh mana? Jerami yang tersebut ke aspin. Wal habbu zul aspi. Faja'alahum ka aspin makul. Tu Allah Ta'ala turun bala kepada Raja Abraha tu. Faja'alahum ka aspin makul. Maka kami jadikan mereka itu puak-puak Abraha tu kata Tuhan. Ka aspin seperti jerami yang dimakan oleh ular. Maknanya segala tubuh badan dia tu jadi seperti jerami. Allah Ta'ala turun ababil. Lepas apa dah? Batu daripada api neraka tu kena di tubuh dia. Ka'asfim makul. Seperti jerami yang dimakan oleh ular. Acur berlopang. Allah. Kalau kita tengok amat sedih. Ka'asfim makul. Seperti jerami yang dimakan oleh ular. Tu ayat ni. Wal habbuzul asfi. Biji-bijian yang ampunya jerami. Dan daun seperti padi, gandum, syair.
ataupun warraihan, pokok kayu yang ada bauan. Kalau kita lan pokok kayu apa dia? Kayu apa ni? Ada bang tu. Kau buat kasturi tu tak? Kasturi pula buat ambar. Apa dah? Kayu ada bang lah. Pokok kayu warraihan. Warraihan. Pokok kayu yang ada bauan. Tu raihan. Tu siapa kita boleh pakai minyak atar apa dia, itulah nikmat. Baiklah kita dapat nikmat, kita kena ingat. Tu babi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Sama esok insya-Allah. Tu baru bila nikmat. Esok Tuhan baki nikmat. Tuhan baki. Baki asar. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ربي انت اله وانا عبدك جاهل وترزقنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada tong derma pondok. Tong derma untuk pondok amalah. Siapa nak beri sumbangan untuk terutama bayar gaji guru dan sebagainya. Apa dah kegunaan untuk madrasah. Toija ada. Ya. Allah.